walan tasila ayyuhat talib, takkan sampai, takkan bila-bila kamu boleh sampai, wahai orang-orang yang nak menuntut ilmu, wahai orang-orang yang menuntut redha Allah Subhanahu wa ta'ala, ilal qiyami bi awamirillahi, untuk kamu itu melaksanakan perintah-perintah Allah, yakni secara istiqamah, secara sempurna, teratur, illa bi muraqabah, kecuali dengan muraqabah. Sebelum daripada tu tadi saya sebutkan iaitu istiqamah. Antum kena faham, kadang-kadang ada orang kata memang guru kadang-kadang selalu tekan kenapa tak istiqamah sampai istiqamah. Tapi daripada sudut umumnya, istiqamah ni sebenarnya karamah. Antum tak payah fikir nak dapat terbang atas langit, jalan atas air, atau buat benda-benda pelik. Sebab karamah yang paling tinggi sekali istiqamah. Tak semua orang boleh dapat istiqamah. Orang yang dapat istiqamah ni karamah min Allah. Dan istiqamah kena faham, dia bukan makna berterusan aja. Kadang-kadang kita tengok orang, Masya Allah Haji, semayang ke masjid saya tengok 5 waktu tak pernah tinggal. Dia baru dapat sebahagian kalau yang kita faham itu, iaitu berterusan, istimrar. Tetapi makna istiqamah yang betul, istimrar wassawab. Dua ni penting dalam istiqamah, berterusan dan bertepatan. Tak mustahil orang yang istiqamah ke masjid, dia dapat yang berterusan tapi tidak dapat yang bertepatan. Kerana kurang ilmu dia, maka akhirnya solat yang dia laku tu tak tepat betul sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, zahir dan batin. Kerana itu istiqamah ni dia karamah. Dan insya-Allah kita harap sungguh Allah bagikan benda tu pada kita semua.